Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera, pembuka bicara, pembakar semangat, juang bangsa. Setinggi-tinggi penghargaan buat barisan pimpinan majlis, guru-guru yang dihormati, serta rakan-rakan seperjuangan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam madani buat semua. Sidang hadirin yang dirahmati, hari ini saya berdiri dengan penuh rasa syukur dan bangga untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Kita Berbeza Tetapi Kita Sama. Tajuk ini nampak mudah tetapi sangat besar maknanya. Ya, kita semua berbeza tetapi kita juga sama. Kita berbeza bangsa, berbeza bahasa, berbeza budaya, berbeza kebolehan. Namun, kita tetap rakyat Malaysia. Kita tetap warga sekolah yang belajar dan bermain di bawah bumbung yang sama. Hadirin warga dewan yang dimuliakan, mari bersama-sama kita menelusuri maksud sebenar di sebalik ungkapan kita berbeza tetapi kita sama. Pada hari ini, saya akan membentangkan 3 komponen utama yang akan membantu kita memahami dan menghayati maksud yang mendalam di sebalik ungkapan tersebut. Pertama, berbeza bangsa tapi sama wawasan. Malaysia kaya dengan masyarakat majmuk Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan lain-lain. Semuanya bersatu membentuk satu negara. Kita mungkin menyambut perayaan yang berbeza, memakai pakaian yang berbeza, makan makanan yang berbeza. Tetapi kita berkongsi impian yang sama. Impian untuk hidup aman, berjaya dan membanggakan negara tercinta. Saya sendiri mempunyai sahabat yang berlainan bangsa. Kami belajar, bermain dan berkongsi ilmu tanpa sebarang prasangka. Ketika sambutan Hari Raya, kami menziarahi rumah antara satu sama lain dan bertukar juadah. Bukankah itu bukti bahawa walaupun kita berbeza, kita tetap satu rakyat Malaysia? Kedua, berbeza kebolehan tetapi sama potensi. Setiap antara kita ada keistimewaan tersendiri. Ada yang pandai matematik, ada yang mahir melukis, ada yang hebat bersukan, ada yang petah berpidato. Kita tidak perlu menjadi seperti orang lain. Yang penting kita yakin bahawa kita semua ada potensi untuk berjaya jika diberi peluang dan semangat. Saya teringat akan rakan saya yang sangat pendiam di dalam kelas namun sangat berbakat dalam bermain piano. Ketika masuk sekolah, beliau menunjukkan bakatnya yang sangat luar biasa. Semua guru dan murid kagum. Bayangkan jika bakatnya tidak dihargai hanya kerana dia tidak menyerlah dalam akademik. Kita semua harus diberi ruang untuk bersinar. Ketiga, berbeza latar belakang tetapi sama hati. Setengah daripada kita datang daripada keluarga yang berada. Ada juga yang sederhana. Namun di sekolah, kita duduk di kerusi yang sama. Menimba ilmu daripada guru yang sama. Kita sama-sama belajar untuk menjadi insan yang berguna. Saya juga pernah melihat rakan yang kurang berkemampuan dibantu oleh rakan-rakan semasa aktiviti di sekolah. Ada yang berkongsi alat tulis, ada yang menghulurkan makanan. Perbuatan kecil seperti ini membuktikan bahawa kasih sayang dan empati tidak mengenal latar belakang. Kesimpulannya, perbezaan itu bukan alasan untuk kita memecah belahkan, tetapi ruang untuk kita bersatu hati. Kita ibarat pelangi, warnanya berbeza tetapi indah bila bersatu. Kita ibarat jari-jari di tangan, panjang pendeknya tidaklah sama. Tetapi apabila digenggam menjadi satu kekuatan. Janganlah kita jadikan perbezaan itu sebagai tembok pemisah. Sebaliknya, jadikan ia sebagai jambatan yang menghubungkan hati dan jiwa. Ingatlah, kita berbeza tetapi kita sama.
sama dalam impian, sama dalam perjuangan, sama dalam kecintaan terhadap negara. Sekian saya akhiri pidato ini dengan lafaz yang penuh hormat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.